السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya dan juga taufik hidayahnya kepada kita, ia mempertemukan kita dengan Ramadan pada tahun ini. Dan kita dapat beribadat kepadanya dan kita dapat mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan kita berharap dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha dengan niat yang sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri Ramadan yang terbaik untuk kita tahun ini dan juga yang seterusnya, sehingga kita kembali jumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke perbincangan kita, saya nak kenalkan diri sikit. Kali pertama saya mai Pak tuan-tuan. Jadi saya nama Kamruddin bin Abdul Halim dari Kemboja. Jadi biasalah sekali-sekala datang Malaysia, ada buat kuliah, buat apa, ikut program kuliah Kelantan dan di Terengganu lah. Jadi pengajian saya pada awalnya di Kemboja sampai habis, dan saya habis pengajian kajian kitab ilmu agama ni di Kemboja pada masa tu hanya kelas tinggi tahun yang keempat. Habis tahun 4 tu tak ada kelas 5 tambah dah. Sebab masa tu tahun 90-an ni Kemboja baru ada madrasah pertama tu je. Pada komunis tu dia tak ada suasana agama. Mati habis, masjid banyak terbakar, hancur. Sekolah memang tak ada dari mula rasanya. Sebab dulu orang mengaji cara macam kat rumah guru, sebahagian duduk masjid, pergi mengaji, balik duduk gitulah. Ikut macam pondok kat Kelantan ni. Tapi sana tak ada pondok. Jadi bila dah mula ada pembangunan agama semula tu, situlah mula ada madrasah. Saya sempat belajar habis itu, dan masa tu saya umur 12 tahun. Saya khatam Quran masa umur 6 tahun. Dan terus 7-8 tu belajar kitab terus. Dan bila saya sambung ke Thailand pada tahun 2000, saya nak belajar kitab lagi. Supaya ingat tu saya dulu dia tu, kalau hafal Quran ni tak jaga elok, lupa dosa besar. Dia kata gitu. Itu yang suka saya belajar kitab dari kecil tu. Bila sampai Ustaz tak, demo ni kecil lagi ni, baik belajar hafiz dulu.
Sebelum nak belajar Quran, nak belajar kitab ni, kena ambil kalamullah dulu. Saya pun dengar, ambil tu pun dah meninggal lah masa mari tu. Jadi alhamdulillah saya dengan nasihat ustaz, semangat masa tu mengaji ni, saya salah satu orang panggil apa, kelebihan saya lah, maknanya suka dengan nasihat ustaz. Jadi saya pun dengan semangat sungguh nak bagi cepat habis hafiz untuk belajar kitab. Saya mengambil masa 5 bulan lebih untuk tamat 30 juzuk hafazan Al-Quran. Dan setelah tu saya mengulang pula, lebih kurang 5-6 bulan kemudian dapat mengambil syahadah hafazan sehari khatam di Tasmik Ramai. Biasa hafiz ni pelancaran dia, pengulang dia tu sampai habis 30 juzuk sehari. Itulah last dia. Boleh belajar kitab dah, maknanya lancar betul dah. Jadi alhamdulillah saya selesai pengajian Al-Quran ni dalam masa setahun diski yang sampai haji gitu. Tu. Dan lepas tu saya belajar kitab juga di Thailand 7 tahun. Dan alhamdulillah pengajian saya semua tu cemerlang lah. Belajar nombor 1 semacam. Sampai saya masuk pondok dan semuanya 7 tahun, dan habis selesai tahun 2007, masuk 2008 tu saya pergi ke Yaman. Dan di sana saya masuk jamiah di Udaidah ni memang terkenal. Semua banyak pelajar Malaysia yang pergi pun terkenal. Dia diwajibkan 3 tahun pertama menghafal kitab-kitab. Matan-matan setiap bidang ilmu. Quran sejus setahun, tu biasalah. Yang dia punya apa, hafal tafsir pun hafal sekali. Juzuk 1, juzuk 2. Tafsir kena hafal tahun 2. Jadi bila dah selesai hafal 3 tahun tu, barulah boleh belajar kuliah. Dan alhamdulillah tamat 7 tahun, selesai dapat ijazah sarjana muda, barulah saya balik ke kampung untuk menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pada tahun 2015 lah. Saya balik ke Kemuja, balik di Udaya Yaman tu. Dan insyaAllah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan lah pengalaman ataupun orang mengibar keadaan pembangunan agama Allah SWT di Kemuja. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran bersama, dapat ibrah. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya dan kasih sayangnya terhadap kita umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir, umat yang sangat lemah, sangat dhaif, umat yang sangat pendek masanya di dunia. Bukan setakat masa dia saja di dunia pendek, masa dia nak beribadat kepada Allah, masa dia nak buat ibadat untuk dirinya dapat selamat di dunia dan di akhirat sana pun, mereka sangat pendek dan mereka sangat meringkaskan. Pendek. Daripada waktu yang kecil dah, mereka pula meringkaskan lagi, maknanya mengurangkan lagi masa tu daripada mereka berabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala nampak kekurangan kita yang begitu banyak sekali, maka dia gantikanlah pada kita dengan sebahagian waktu yang diberkati dan waktu yang sangat beruntung yang disediakan hadiah oleh Allah SWT untuk kita. Sekiranya tanpa waktu-waktu sebegini tuan-tuan, kita mungkin tak ada peluang untuk bersaing dengan umat dahulu. Bagaimana kita dengar mereka dahulu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata tak sempat nak buat apa-apa, tak sempat melancung gerak ke apa, seronok-seronok main-main ke tuan-tuan, tak. Bining pun tak dan sengah tu tuan-tuan. Kerana takut hilang masa mereka beribadat kepada Allah SWT. Mereka fokus betul-betul beribadat. Petapa bahasa kita kata petapa. Kehidupan mereka penuh dengan petapa. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pun mereka kerana takut kepada Allah, semangatnya nampak apa yang dia sediakan oleh Allah Ta'ala di akhirat sana, syurganya besar dan tinggi hebatnya. Mereka lupa dah apa yang ada di dunia ni tuan-tuan. Dalam ayat Quran Allah sebut,
wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Allah telah puji sebahagian ahli kitab dahulu, mereka yang ibadat kepada Allah, sehingga mereka ni melakukan bid'ah. Itu yang sebagai ulama ambil dalil kata bid'ah ada yang dipuji, tak disuruh, tak diperintah, tapi kerana mereka nak dekatkan diri kepada Allah, mereka menambah sedikit, menambah dalam waktu dan masa mereka beribadat kepada Allah SWT. Di antaranya mereka apa tuan-tuan? Mereka putus diri daripada dunia, tak mengambil bini. Itu yang kita tengok padri-padri ketua agama Kristian dan lain-lain kan, ada yang tak bini. Bukan agama dia mengharamkan, tapi saja mereka nak mendekat diri, mereka nak fokus masuk kepada Allah. Mereka pun meletakkan kewajipan atas mereka, mewajibkan atas diri mereka sendiri, bukan Tuhan perintah. Aku tak nak bini, aku nak buat amal ibadat tu. Kalau bini mari tak jadi buat ibadat. Tapi benda ni dilarang di dalam agama kita. Sebab Nabi kita pun ada sahabat beberapa orang buat ibadat. Dia puasa, dia semayang tak berhenti. Nabi 3 orang sahabat dalam hadis tu. Tu. Bila Nabi dengar, Nabi panggil. Nabi kata, inni la'abudullah wa aqrabukum ilaih. Aku ni paling beribadat kepada Allah. Aku ni paling dekat dengan Allah. Dan aku ni paling sayang Allah, paling takut Allah. Inni atazawwajun nisa. Nabi ceritalah, aku ni berpuasa, aku buka, dan aku kahwin, dan aku segalanya. Jadi itulah dari situ kita, dalam agama kita, tak disuruh benda tu. Nabi melarang, kecuali ada orang yang tak mampu, itu lainlah. Jadi sinilah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nampak dengan jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dahulu kerana mereka banyak beribadat kepada Allah. Tapi bila sampai masa kita ni tuan-tuan, begitu lemah sekali, begitu kurang sekali. Kadang-kadang 5 waktu pun susah dah tuan-tuan nak jaga. Bin lagi macam manalah kita nak luangkan masa untuk Allah SWT. Dengan kesibukan dunia sekarang, macam-macam teknologi, kecanggihan, perhiasannya begitu indah sekali. Sekali nampak dah, lupa dah akhirat tuan-tuan. Sekali galik dengan dia tuan-tuan, dah hilang ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala nak ingatkan kita, Allah telah sayang kita, dia memberkati masa kepada kita, dan diberi peluang yang besar untuk kita adalah Ramadan sebagai penggantian di dalam umur kita tuan-tuan. Atau orang panggil usaha untuk semua hidup. Macam meniaga kan, kena waktu dia tahu, kena sekali ni cukup makan setahun. Atau istilahnya gitu lah. Meniaga. Kadang-kadang nilai yang tinggi kena sungguh, nampak banyak orang kata, kena sekali tu dah tak apa, cukup makan setahun. Kalau kena banyak sangat, macam orang jumpa apa ni, dia punya pemuntah paus ke apa benda ikan yang mahal, cukup makan semua hidup tuan-tuan. Saya pernah baca sekali, dia punya ikan yang biru tu macam tuna biru ke macam tu. Ikan tu macam sisi atas panjang. Orang Afrika ni dia tangkap dapat, dia seronok, dia buat video, dia makan jamuan kampung. Lepas jamuan tu rasa nak muntah balik tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang hantar gambar video, ikan tu bukan harga biasa. Ikan yang jarang jumpa dia ni, harga dia juta. Orang mau makan duit habis juta dah tu. Sayang seorang menengok habis. Allah, kalau jual kau dapat juta, derma kau orang bagi kat orang kampung kita seorang $10,000 pun tak apa lagi, $1 juta tuan-tuan. Mahal sangat ikan tu. Jadi ibaratnya gitulah peluang-peluang kat masa ni. Bukan selalu ada, tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita setahun sekali tuan-tuan. Hebatnya Allah Ta'ala bagi kita. Tapi sayangnya sebagian kita tak nampak lagi. Duk galit. Sampai waktu-waktu begini pun tak nampak lagi tuan-tuan. Alangkah ruginya. Itulah Nabi SAW selalu ingat kita di peluang-peluang yang penting ni. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu, dia ada menyediakan hadiah-hadiah yang besar untuk kamu. Bukan satu hadiah, banyak hadiah. Ada yang paling besar, ada yang sederhana, ada yang kecil sikit. Begitulah berperingkat-peringkat, bersaiz-saiz, ikut dia punya masa yang diberitahu tu kan. Sebab tu Nabi sebut banyak, Nabi tak sebut satu. Sepanjang masa, maksud masa ni adalah satu pusingan tahun kita.
Ada waktu-waktu tertentu. Jadi bagi orang yang beriman, orang yang cerdik, dia rebut peluang-peluang gini tuan-tuan, dia tak bagi lepas. Sebab tu kita pun kita tengok Masya Allah ulama kita bila sampai masa-masa begitu, ada peringatan dalam khutbah ataupun dalam ceramah mengingatkan kita supaya kita ni jangan terlepas peluang. Bagi kita ni usaha sungguh, kita ni lemah, penuh dengan maksiat, kita ni penuh kekurangan, kecuaian, banyak ketinggalan, banyak yang kita tak buat apa-apa yang diperintah oleh Allah SWT. Jangan kita merugikan waktu begini pun sampai kita tak dapat apa-apa. Jadi itu Nabi Musa itu, fata'arradu laha, maka hendaklah kamu menerima, menyambutnya dengan elok. Buat bersungguh, bersemangat. Jangan bagi lepas kalau benda tu dah nak jatuh, mari buat yang elok. Kamu sambut bagaimana? Jangan bagi pecah. Jangan jadi jatuh atas bawah, jadi rosak dan segalanya. Sambut dengan elok-elok. Carilah wasilah, apa-apa benda, sebab-asbab persiapan dan segalanya untuk menyambut dengan elok. La'allahu ayyusibakum naf'atum minna fala tashqa ba'daha abada. Mudah-mudahan kamu boleh dapat satu saja hadiah Allah Subhanahu wa taala ni, maka kamu tidak akan jadi orang yang celaka selama-lamanya. Itu harapannya. Nabi sebut tentang hadiah Allah, Nabi sebut banyak kalimah jamak, nafahat, banyak hadiah. Tapi bila Nabi nak bagi semangat kita ni supaya jangan terlepas ni, walaupun kamu ni tak boleh dapat semua, janganlah tinggal sampai tak ada langsung. Sekiranya kamu boleh dapat satu saja, sekiranya kamu dapat satu saja, kamu tidak akan jadi orang yang celaka selama-lamanya. Itulah keuntungan besar hadiah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita buat biasa sepanjang hari ni tuan-tuan bukan hadiah. Atau ibaratnya macam upah kita. Maknanya kita buat Allah Ta'ala bagi ganjaran. Allah Ta'ala buat bagi ganjaran. Ataupun yang lepas kewajipan ibaratnya macam modal kita. Kalau kita buat kerja hilang modal tu maknanya rugi. Mati diri tuan-tuan, gantung diri. Tu tak ada apa nak makan, tak ada apa nak hidup. Tapi yang hadiah ni satu perkara yang luar. Bukan ia upah dan bukan segalanya. Hanya satu pemberian di luar daripada apa yang kita lakukan. Dan itulah yang mempunyai orang panggil tiket besar untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Tidak celaka, maknanya kamu tidak akan susah-susah dah di akhirat sana. Kamu tidak akan jadi orang yang hina di akhirat sana. Orang yang bahagia di akhirat sana selama-lamanya. Dan orang yang bahagia ini disebut di dalam Al-Quran ahli syurga. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Dan adapun orang yang bahagia dia itu orang yang dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal selamanya. Mereka mendapat hadiah Allah Subhanahu wa taala yang tidak pemberian Allah Subhanahu wa taala nikmat di syurga sana tak terputus-putus, tak terhingga-hingga. Dan itulah kebahagiaan bagi ahli syurga. Wa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafir wa shahiq. Orang yang ahli neraka pula macam mana tuan-tuan? Orang yang celaka ni Allah Ta'ala sebut mereka yang dalam neraka. Selama-lamanya mereka bertepik, bercerit macam-macam di atas kesakitan, kepedihan yang mereka duduk di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita harap tuan-tuan dalam musim-musim tertentu ni kita nak dapat hadiah itulah yang besar untuk menjamin keselamatan kita, kebahagiaan kita di akhirat sana. Di muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang datang kepada kita ni adalah dengan 3 janji yang besar. Yang disebut dalam hadis rahmah dan juga maghfirah dan juga pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ganda-ganda ganjaran tu itu satu hadiah yang Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tapi yang disebut dalam banyak-banyak hadis 3 perkara ini, ada yang sebagian hadis menyebutkan awwaluha, di awalnya rahmah, awsatuha maghfirah, di tengah-tengahnya maghfirah, wa akhiruha itqum minan nar, dan ada yang disebut akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Mengikut penilaian ulama hadis, kata hadis ini kurang kuat.
istilah ni panggil dhaif. Dhaif ni lemah sikit. Jadi walaupun kata hadis ni lemah, bukan lemah kata tak ada rahmat, tak ada berkat, apa dah, lemah di segi pembahagian. Sebab hadis ni dia cerita awal, tengah, akhir. Sementara hadis yang sahih yang jelasnya dalamnya fihi rahmat wal maghfirah wa itqum minan nar. Dalamnya ada rahmat, ada maghfirah, ada pembebasan daripada api neraka. Sepanjangnya, sepenuhnya, semuanya meliputi segala-galanya. Jadi kalau nampak, kita tengok kepada yang sahih ni nampak lebih besar lah. Semua ada sepanjangnya. Tiga-tiga ni berjalan serentak sepanjang masa di dalam Ramadan. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, kita tengok kepada tiga perkara ni sebagai kita tertanya. Bulan lain tak ada ke macam mana? Bila Ramadan mai duk sebut atu ya. Bukan begitu tuan-tuan. Rahmat Allah dalam hadis disebut dibuka wasiat kullu syai'. Dia meluas, Allah telah buka sepanjang masa. Rahmat, maghfirah dan segalanya ada waktu-waktu tertentu yang disebut secara khusus. Ia berarti adalah satu peluang yang lebih besar, satu pembukaan daripada Allah SWT lebih luas ke atas hamba-Nya, lebih besar. Ibaratnya kita dunia beginilah tuan-tuan. Ada musim biasa, musim yang melimpah, ada musim yang banyak, macam air banjir, sungai biasa, hujan biasa. Tapi dia ada kemuncak dia. Kalau di Kemudian ni tuan-tuan, bulan 8, bulan 9, hujannya tuan-tuan sepanjang hari, limpah, banjir sana banjir sini. Tanah pun jadi lembik, jalan pun jadi susah tuan-tuan. Kalau jalan nak masuk kampung saya tu, jalan tanah tu, jalan tak ada tar tu, musim tu tak nak keluar gimana dah. Jalan tu pusing situ tuan-tuan, motor tu jatuh sana, jatuh sini. Tak boleh nak pergi. Kalau tempat bukit juga, bukan kita naik motor kalau kita kena angkat. Dia maknanya dia musim banjir sungguh. Buah-buahan pun kita tengok tuan-tuan, buah tebikai tuan-tuan tengok. Musim lain ada kurang. Kadang-kadang ada sikit-sikit, harga pun mahal. Sampai Ramadan ni tuan-tuan punya limpah, jual longgok pun ada, jual borang pun ada. Banyak sangat. Tu ibaratnya gitulah. Musim limpah rahmat daripada Allah SWT, limpahnya maghfirah daripada Allah SWT, limpahnya pemerdekaan kita daripada api neraka begitu besar sekali. Tidak ada pada waktu yang lain tuan-tuan. Kita usaha di waktu yang lain mungkin susah nak dapat, ataupun dapat tak banyak. Tapi bila waktu ni confirm, buka sikit je, jalan je jadi insya-Allah. Allah Taala dah buka semuanya untuk kita. Terbuka. Sehingga itulah Allah Taala nak tunjuk terbuka habisnya apa tuan-tuan? Sampai syurga pun terbuka pintunya untuk menyambut Ramadan tuan-tuan. Tanda Allah Taala buka habisnya tuan-tuan. Sampai pintu syurga lapang semua untuk kita tuan-tuan. Sementara pintu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ghadabullah, yaitu neraka, Allah telah tutup bagi semua. Untuk memberi kesedaran kepada hamba ini, waktu ni aku nak buka, aku nak hamba aku ni paling cari aku dan kembali kepada aku. Usahalah cari pengampunan supaya kamu dapat syurga yang sedang menanti-nanti kamu, yang mana luasnya untuk semua. Jangan duk kira kalau semua berkata Allah SWT bakal ana nak doanya syurga penuh belaka habis. Allah Taala kata arduhas samawati wal ardh. Kamu berebutlah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera berebut peluang mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan syurga yang menanti kamu itu arduhas samawati wal ardh, luasnya pemandangan langit dan bumi tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak nampak ujung kan? Tu jadi mata kita dunia tu sempit gitulah. Jadi maknanya Allah telah sebut, jangan takut, luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Kamu boleh masuk, semua boleh masuk. Rebutlah, usahalah untuk mendapat pengampunan Allah SWT. Kerana tempat syurga di tempat yang suci, tidak diterima orang yang ada kekotoran, maksiat, berdosa dengan Allah SWT. Syarat untuk masuk ke syurga tuan-tuan adalah orang itu bersih, suci dirinya daripada dosa dan kemurkaan Allah SWT. Ini sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, peluang pengampunan yang besar untuk kita di bulan Ramadan. Maka kita usahalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita dapat pengampunan. Sekiranya kita tak usaha dan kita buat benda tak elok lagi di bulan Ramadan, maka itu yang Nabi dalam satu hadis diingatkan kan, dalam satu kali Nabi naik khutbah, lalu Nabi kata amin, amin kullama irtaqa darajatan
Qala amin. Setiap kali Nabi naik satu tangga, Nabi kata amin, amin. Maka sahabat di belakang sedang memerhatikan dan bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi kamu naik satu tangga, kamu kata amin, apa yang berlaku padanya? Maka Nabi kata, datang kepadaku Jibril. Maka dia kata, man adraka Ramadan falam yufarlah, ba'uda man adraka Ramadan falam yufarlah. Siapa yang didapati, dia mendapati Ramadan, yang Allah Ta'ala beri peluang kepada dia Ramadan, tak jumpa, dapat peluang menjumpai Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak usaha untuk dapat pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang ni dapat laknat. Biasa perkataan bunyi macam kasar tapi maknanya sama ya. Laknat tu tuan-tuan kita tu panggil laknat fa'alaihim laknatullah, atas mereka laknat Allah tu apa dia? Ba'udaan rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mana dekat ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ bila Jibril kata jauh dari rahmat Allah, maknanya orang ni dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dia tidak menghargai peluang yang orang bagi kepada dia. Peluang yang ada, tidak mengambil kesempatan. Tak berusaha. Dia tetap biasa je. Aku dah buat maksiat biasa begini. Aku ni macam ni lah. Aku bukan kira nampak orang ke ataupun ikut masa ke tak. Biasa aku begini lah. Duduk main biasa dia. Tak kira. Maka disitulah Nabi kata amin. Ya Allah, terimakanlah doa Jibril yang doa ni bagi mereka yang tidak bersyukur, bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah telah beri Ramadan kepada dia. Dan disebutlah dua lagi orang yang mendapat ibu bapa dia tapi dia tidak membuat baik kepadanya, dan itulah apa yang disebut dalam hadis. Jadi untuk kita, maka kita usahalah untuk mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang bila ada ingat nak pengampunan, tonton sebagian tu rasa macam biasa. Sebenarnya pengampunan adalah satu perkara yang besar. Sebab itulah para anbiya, tuan-tuan, keistimewaan, kelebihan anbiya ni tuan-tuan bukan pada mukjizat ni. Mukjizat tu untuk membukti kepada orang dapat meyakin bahawa Nabi ni utusan Allah yang benar. Kita kadang-kadang nampak mukjizat Nabi yang kita nampak dia hebat pada kita dah. Apa yang dia hebat daripada kita? Beza dengan kita. Selain daripada dia jadi rasul, itu memang ialah dia Allah Ta'ala beri ismah, peliharaan, penjagaan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalau ada kesilapan, tak ada Nabi, tak ada maksiat, tak ada dosa, cuma ada kesilapan tu ada sikit-sikit. Seperti Nabi Adam kan, silap sikit langkah, gitu. Nabi kita ada buat silapan dalam keputusan beberapa perkara dalam peperangan Badar, tawanan Badar apa semua. Jadi perkara tu Allah telah tegur lah. Jadi bila ada kesilapan apa ni, Allah sedia ampunkan sebelum daripada perkara tu berlaku. Dan setelah berlaku, tak ada apa-apa dosa atas para anbiya alaihi salatu wassalam. Maknanya mereka dapat kelebihan keistimewaannya, mereka diampun. Awal-awal lagi tidak ada catatan dosa di dalam kehidupan para anbiya alaihi salatu wassalam. Besar Allah telah bagi pengampunan, tuan-tuan. Besar. Kita dengar pengampunan untuk orang salah, dah bukan semestinya salah. Tapi itu sebagai satu perkara yang dibersihkan, menunjuk atas orang tu orang yang suci, orang yang baik, orang yang tidak apa-apa yang Allah Ta'ala dah meredai mereka di dunia dan di akhirat. Jadi sebab itu kita bila nak dapat dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mesti kita dapat darajat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tentunya kan kita menghadap Tuanku, ampun Tuanku, seribu ampun. Macam mana ada bahasa dia ni? Saya tak tahu, saya bukan Malaysia. Kalau salah silap minta maaf dulu kan. Jadi maknanya adalah benda tu. Maknanya kita bila diampunkan baru kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang Allah Ta'ala beri jaminan janji para anbiya, satu kehebatan dengan diampunkan segalanya. Maka bagi hamba yang nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat janji Allah Ta'ala yang terbaik untuk dia, dapat kedudukan yang hebat, dapat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala,
mesti mereka ni dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam amalan kita, dalam setiap perkara tuan-tuan, tidak banyak kita dengar dijanjikan dengan ganjaran-ganjaran itu gini. Kebanyakannya tuan-tuan apa yang dijanjikan dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita puasa, Allah Nabi sebut man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman, dengan rasa harap ganjaran daripada Allah, maknanya ikhlas, hanya ingat Allah satu saja, bukan kerana orang lain, kerana benda lain, kerana niat nak sihat dan segalanya. Perkara itu tak perlu niat diri sendiri ya tuan-tuan. Jadi maknanya dia niat hanya Allah SWT, kerana aku ikut Allah, perintah Allah SWT, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan benda yang dosanya yang terdahulu. Tu. Jadi dan banyak lagi lah amalan. Nabi kata man qama Ramadan, siapa yang berdiri Ramadan, siapa yang berdiri di Lailatul Qadar, dimaafkan bagi dia dosa-dosa yang terdahulu. Jadi sinilah menunjukkan bahawasanya satu perkara yang sangat istimewa, yang sangat besar adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lemah, kita kurang dalam perkara ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala pengampunan kita dan kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak ramai orang yang tidak banyak beribadat, tapi Allah taala bagi dia kesempatan peluang, sempat bertaubat, sempat membersih dirinya dan Allah taala ampun dirinya, dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia tengok dia orang yang berzina dan segalanya. Bila dia pergi nampak binatang apa kan, anjing yang lapar, dia ambil air bagi, dapat rahmat Allah, Allah telah ampun dosa, masuk syurga tuan-tuan. Itu dengan senang. Jadi itulah, tapi kalau nak dapat darjat yang tinggi mesti melalui ibadat lah. Tapi nak cerita tentang masuk syurga ni, yang besar adalah rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah layak untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah kalau kita kira di sisi amalan yang boleh bawa kita dapat pengampunan Allah SWT. Kebanyakannya kita tengok kepada Allah SWT suruh kita bertaubat. Bertaubat ni sebahagian kita ingat sembahyang taubat ya tuan-tuan. Sembahyang taubat tu sebahagian dia punya cara, sebahagian daripada perkara kita nak bertaubat ya tuan-tuan. Kita nak dekatkan dengan Allah, nak minta maaf tambah. Sebenarnya syarat taubat tu tuan-tuan, hati kita sendiri tu ya. Dalam hati kita, aku niat nak balik ke jalan asal. Aku nak tinggal dah perkara yang aku buat tak elok itu. Nak putus hubungan. Aku nak tinggal. Tu taubat tuan-tuan. Tu taubat ni Allah SWT mudah tuan-tuan. Tak suka kita dengan di dunia ni, kalau kita salah dengan orang macam-macam, orang kenalkan syarat. Mu kena buat gini, mu kena ganti rugi, mu kena tu. Maaf. Tapi Allah Ta'ala dah syaratnya aku nak putus ya. Daripada maksiat aku menyesal tak apa yang telah laku. Syarat kedua. Ketiganya, kembalikan hak kepada orang kalau ianya tersabit dengan hamba Allah Ta'ala yang lain. Itu cukup tuan-tuan, sudah dapat pengampunan Allah SWT. Dan yang kita istighfar itu sebagai tambahan, seperti kita sembahyang taubat itu sebagai tambahan saja. Jadi istighfar itu banyak yang Nabi ajar kita. Ada yang sayyidul istighfar, penghulu bagi istighfar semua. Itu yang besar sekali ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Paling kurang kita baca sehari yang terbaiknya sekali. Paling kurang kalau banyak lagi bagus kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Gitu. Ada satu lagi yang Nabi ajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu dua. Itu yang biasanya astaghfirullahalazim, yang pendek yang ringkasnya. Yang panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang gaduh pula tu, hayyu ka hayya al-qayyum kali. Pening tuan-tuan. Tak ada apa pun biasa ya tuan-tuan. Tu kena belajar bahasa nahwu, ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni kalau kiranya salah di segi makna baru tak betul, tak boleh. Tapi di segi makna sah belaka, boleh pakai belaka. Orang yang kata al-hayyu tu tuan-tuan, dia sifatkan kepada mana, dikaitkan dengan kalimah apa. Bahasa Arab ni dia ada sifat-sifat dia. Dan sifat ni dia ada ikut kepada tuan sifat tu dipanggil mausuf.
Tu yang kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Sebab ni Rahimi ni, dua Ar-Rahmanir Rahim ni sifat bagi Allahi. Jadi dia pernah bagi itu Allahi lah. Kalau Allahur Rahmanur Rahim, sebab Allah tu beri dhammah. Jadi mubtada sini aku pula Ar-Rahmanur Rahim lah. Jadi yang astagfirullah ditonton. Hak mana betul lah tuan kalau macam tu. Di sini dia ada dua tempat yang orang mengambil sifat. Nak sifatkan di mana tu? Astaghfirullah. Di sini nampak beri atas kan? Sebab dia jadi maf'ul. Aku minta pengampunan akan Allah SWT. Daripada Allah SWT. Jadi dia jadi maf'ul beri atas. Jadi yang belakang ni, yang setengah duk baca Al-Hayyal Qayyum. Jadi sifatkan ke sini lah. Inilah. Astaghfirullah Al-Azim Al-Hayyal Qayyum wa atuba ilaih wa atubu. Ya atuba. Tonton salah. Situ fi'il dah tak ada ataf lagi dah. Tak ada sifat lagi dah. Atubu fi'il dorek. Dia kena rufuk macam tu dah. Tu Al-Hayyal. Jadi orang yang baca hayyu pula tonton di mana? Dia ambilnya sifat ni dia ambil di mana? Yaitu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa. Huwa ni sini dia dhamir rafa'. Dhamir rafa' ni dia sama dengan beri atas lah. Walaupun benda tu tak berubah dia macam tu tu. Huwa semacam tapi dia dhamir rafa', orang panggil kedudukannya tempat beri dhammah. Jadi benda yang atas dengan dia sifat bagi dia Al-Hayyul Qayyum kerana dia sifatkan kepada huwa ni lah. Dan kalau kita kira tengok kalau ada kaedah ilmu nahwu ni lebih afdal, lebih baik kita sifatkan kepada yang lebih dekat. Kena faham situ. Walaupun ada sifat dari atas tu panjang, dia punya berjumlah dia tu panjang, tapi yang paling afdal, yang paling baik ambil yang paling dekat. Jadi mana Al-Hayyul Qayyum lebih tepat. Tapi peliknya setengah orang bila dia tahu Al-Hayyul Qayyum, orang lain baca tak betul lah tu, aku betul. Macam orang main orang tak betul. Aku yang baru guru aku bagi kau ni, betul. Aku tonton ada saya dulu jadi imam tarawih di Macang waktu saya mengaji yang mana ni. Ada orang tanya benda ni. Saya tahu. Dia cakap betul lah, bukan kata ni tak. Kata hayyu tu tak betul, tak tengok kau bagi hak depan tu astaghfirullah tu dia tu. Kata baca tak betul, tak mengaji nahwu. gitu tu. Mengaji nahwu cara macam mana tengoklah. Kalimah panjang apa semua ni. Kalau cerita kadang-kadang dia pun tak reti duk dengar orang kata macam tu. Dia rasa kop tu dah betul, orang lain tak betul lah. Mana ada beri depan dalam kalimah ni sepanjang semua di atas. Jadi itulah maknanya sebahagian tu dia tak betul-betul mengaji. Dia tak ada ilmu pengetahuan yang betul. Bila dengar satu, dia punya pegang kuat tu, dia rasa orang yang tak betul. Itu yang tak betul, tuan-tuan. Dia rasa orang tak betul, dia yang tak betul. Itu masalah. Jadilah masuk dalam masalah kata jahil murakkab. Jahil berlapis. Jahil kerana dia tak tahu, dia kata dia tahu pula. Jadi itu tadi maknanya bacalah macam mana pun tak ada masalah pun. Dapat pahala belaka, sah di segi makna tak ada salah apa. Yang salah mula buat ilmu nahwu ni tuan-tuan, baca surah Bara'ah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Jadi orang zaman Sayyidina Ali itu dibaca Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Bila baca rasulih itu salah. Sebabnya maknanya Allah Ta'ala melepaskan diri daripada orang musyrikin dan melepaskan diri daripada rasulnya. Maknanya rasulnya tergolong dengan orang musyrik yang orang dilepaskan diri. Sebab dia atalkan rasulih ni dengan musyrikin bagi rasulih ni. Jadi baca betulnya wa rasuluh. Rasul ni atas dengan Allah Ta'ala. Bahawa Allah dan rasulnya bebaskan diri daripada orang musyrik. Itu bahawa makna betul. Allah dan rasul tidak bersama dengan orang musyrik. Orang musyrik ni dia bersama dengan syaitan lah. Cakap benar-benar. Bila baris tak kena jadi situ, maka situlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mula panggil Abu Aswad Ad-Du'ali tabi'in, beberapa orang sahabat untuk kumpul ilmu nahwu supaya letak baris tak apa semua ni bagi orang baca dengan betul, tidak salah makna. Tu tuan-tuan asal usulnya. Jadi cerita panjang, tak maklum. Selalu lebih masa kalau cerita. Jadi sebenarnya nak cerita tentang pengampunan Allah dan juga amalan-amalan yang boleh bawa kita ni pengampunan daripada Allah. Di antaranya amalan kebaikan disebut dalam hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha.
kamu memperiringkanlah akan amalan kejahatanmu dengan perkara kebaikan, dia dapat menutup kejahatan kamu. Maknanya dapat pengampunan Allah SWT untuk menutup kesalahanmu. Dan juga sedekah yang Nabi kata, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'un nar, kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini dapat memadamkan kejahatan kita seperti mana air dapat memadamkan api. Jadi maknanya sedekah juga sebahagian perkara yang membawa kita kepada pengampunan, penutupan dosa kita. Dan banyak lagi lah di antaranya musibah yang Allah Ta'ala beri kepada kita pun adalah membawa pengampunan untuk kita juga. Jadi sama-sama kita dapat usaha dan jaga apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah Ta'ala tarik kepada kita adalah digantikan dengan pengampunan. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang Nabi tunjuk dengan penuh semangat Ramadan, dengan penuh Nabi pemurah dan segalanya. Dari situlah ulama kita dan para salafus salih selalu mengambil kesempatan bulan Ramadan ni untuk lebih bersedekah, kerana perkara ni banyak kelebihannya itu sedekah ni tuan-tuan, sehingga orang yang nak mati pun tuan-tuan tak mau mati lagi tuan-tuan. Minta dengan Allah Ta'ala, walaupun masa di dunia panjang ada benda yang lain lebih besar lagi, semayang lebih besar, tapi mereka tak minta pun semayang tuan-tuan. Akhartani ila ajalin qarib, Allah tangguh aku, aku tak nak mati lagi ni. Aku ada sikit lagi aku nak bersedekah, fa as-saddaq wa akum minas salihin, aku nak bersedekah dulu. Itulah menunjukkan besar sedekah ni tuan-tuan. Banyak orang terluput sehingga sampai mati baru terasa. Aku mati ni tak pakai dah, baik aku sedekah, dah lepas masa Allah nak ambil itu tak ada. Baik masa kita sedang ada umur, ada masa lagi ni, gunakanlah sepatutnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala memberi penggantian kepada kita yang lebih baik. Allah Taala cuci harta kita dan segalanya untuk kita. Jadi itu saja yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Minta maaf banyak atas kekurangan, kesilapan dan segala kelemahan bahasa saya, kerana saya belum jadi warga Malaysia lagi. Belum dapat sijil pengakuan rakyat Malaysia. Bahasa ada kurang, ada salah silap, minta maaf banyak. Tapi saya nak ceritakan kepada tuan-tuan madrasah sendiri kemudian ni tuan-tuan, kerana rasa saya tertarik dan rasa tanggungjawab bila kita pergi ke kampung pedalaman, kampung orang susah. Orang Islam ni asalnya banyak duduk di Kemucang dekatnya sungai. Mudah nak cari makan, mudah nak guna air. Jadi nelayan cocok tanam di sungai itu. Tapi bila keadaannya berubah, semakin ramai penduduk dah padat, sebahagian tu tak ada tempat tinggal, tak ada tanah, dan sebahagiannya cari ikan pun tak ada, nak cari peluang pekerjaan lain pun tak ada. Ramai yang pergi hijrah kampung baru tuan-tuan, masuk ke hutan buat pertanian. Tapi sebahagian mereka yang ada kemampuan, mereka ambillah kampung yang dekat dengan jalan raya ke apa-apa, jadi senang sikit, mudah ada pembangunan. Tapi sebahagian mereka ni yang kosong tak ada apa ni, dia masuk dalam hutan, mana-mana tak apa lah, asalkan boleh dapat tanah. Jadi masuk duduknya orang asli dekat sepadan Vietnam tu tuan-tuan, masuk jalan balak, atau bukan jalan tanah merah biasa, jalan balak 40 kilo, naik motor tu pusing pokok macam tu lah. Saya pergi tengok, Allah kesian. Kampung ni lah yang saya tertarik hati sangat. Sehingga saya mula-mula hari tu saya duduk di situ sampai masa Covid. Masih saya tetap sana, membangun sana, bawa kawan-kawan sama untuk tolong mengajar orang kampung, mengajar budak-budak supaya dapat ilmu. Mereka duduk situ kosong belaka tuan-tuan, tak ada apa-apa kemudahan hidup. Elektrik, jalan, semua tak ada. Bila tak ada tu tuan-tuan, tak payah cerita lah benda lain. Sekolah kebangsaan ke, klinik kesihatan ke, mati tengah jalan ramai tuan-tuan. Sakit berat-berat tu tak ada nak pergi, mati situ lah tuan-tuan. Jadi ramai saya duduk tu ada orang yang beranak. Dan nak sampai hospital, bawa lintas satu sungai, bukit turun tu, beranak kat situ dah. Jadi itulah pengorbanan kesusahan mereka. Apa-apa kesusahan dunia hanya sementara. Tapi yang kita fikir, bagaimana kalau kita tak usaha atas mereka. Bila akhirat sana mereka susah dunia dan susah akhirat. Itu yang membimbangkan kita. Ramai orang tak ambil tahu, ramai tak ambil berat. Duk rasa biasa, mereka rasa lebih utama diri mereka. Tapi mereka tak utamakan tentang umat Nabi Muhammad SAW. Maka situlah saya ambil keputusan, kita kena, sinilah Pak Allah Ta'ala nak tengok kita, Allah Ta'ala bawa kita sampai sini, Allah Ta'ala nak tengok apa yang kita buat untuk mereka. Maka saya pun bangun, bawa ustaz untuk mengajar situ. 2 orang berkhidmat mengajar pelajar ramai. Dan 70 orang budak-budak untuk mengaji. Dan kita mampu hanya bagi ustaz tu
gaji-gaji untuk mereka dapat bertahan berkhidmat di situ. Sebelum sebegitu tuan-tuan ada orang bawa ustaz seorang tu bawa pergi hidup sebulan tak tahan tuan-tuan. Dia kata sejuk lah, susah cari makan lah, dalam hutan segalanya nak keluar. Telefon tak ada line tu. tak boleh tu. Sebulan lagi balik. Bila kawan-kawan saya ni saya fikir, kita jangan fikir benda tu. Kita kena fikir maslahat agama Allah SWT. Kita kena orang dulu kata susah tak ada makan, macam-macam alasan kan. Sekarang ni bab makan, insya-Allah saya yang akan cari, saya usaha dapat kita makan sama-sama, kita bayar gaji semua. Jadi ada yang sebahagian sanggup usaha. Sampai sekarang ni alhamdulillah kampung tu dah ada ilmu agama, dan juga kita isikan bahasa kebangsaan juga supaya dia hidup dunia tak kena tipu dengan orang cakap undang-undang macam itulah. Bahasa tu penting, nak gerak ke mana tak pandai tengok bahasa Kemuja susah. Jadi kita ada isikan juga bahasa Kemuja kerana kampung tu tak ada apa-apa langsung. Jadi bila kita dah bangun semua, alhamdulillah ada bahagian budak-budak 7-8 tahun khatam Al-Quran, dah lepas fardu ain, mereka nak sambung pengajian kita ataupun tahfiz, maka situlah kita buka pusat tahfiz yang ada dalam gambar tabung tu. Tempat tu baru buat ya 2 tahun ni tuan-tuan. Itu pun belum sempurna. Kerana kita ni tuan-tuan tak ada dana mana-mana pihak, NGO mana tak ada siapa bersama kita. Tinggal kita masuk hutan, ustaz sakit pinggang, saya tak boleh naik motor lama-lama ni ustaz. Dia pergi jalan macam ni, pakai gigi tu balik ICU dia tu. Nama masuk ICU. Jadi kita ada saya tunjuk gambar-gambar video jalan masuk bukit-bukit, turun sungai pun macam tu kan. Dia tak tahan ni, tak alasan. Jadi sampai sekarang ni kita belum ada mana pihak yang sponsor. Sebab tu bila kita ada tahfiz, belanjaan lebih banyak lagi. Budak tahfiz ni kita bawa mengaji pun bagi percuma. Kalau kita kenalkan bajaran, mereka tak mampu mengaji, mereka balik buat kebun. Jadi kita nak bagi peluang mereka mengaji juga, kita tak mari tak apa. Kita bagi makan cuma apa semua, duduk semua. Jadi situlah maknanya sejak ada tahfiz ni, saya pun kerap ke Malaysia juga kerana banyak kekurangan. Sampai sebagian masjid tu saya ambil jadual Masjid Pasimah. Ambil jadual mengajar tetap. Awal bulannya, hujung bulan nak balik ke Moja untuk mengurus, tengok-tengoklah apa yang patut gitu kan. Jadi itulah maknanya sekarang alhamdulillah ada tahfiz, dan lebih kurang mereka ni 30 orang, 35 macam itulah. Kadang-kadang naik turun 33 pun ada, dan 35 ikut masa dia. Jadi yang ada dah jadi tahfiz, dah jadi hafiz ni ada 4 orang, 5 orang macam itulah. Dan alhamdulillah semua ini kerana dengan rahmat Allah SWT dan juga sebahagian penyumbang-penyumbang daripada masjid yang saya tu pergi kuliah tu, mereka adalah masuk dalam tabung sedikit banyak. Nampak kadang-kadang sebagian surau RM100, sebagian masjid RM200, tapi alhamdulillah keberkatannya dapat berjalan lancar sampai hari ini, tak berhenti-berhenti tuan-tuan. Tak dapat tutup madrasah, mana masih berjalan. Jadi itulah peluang Ramadan ni kita minta kerjasama tuan-tuan, sama-samalah kita menghayati Ramadan dengan penuh rasa kasih sayang, bersimpati, dan juga dengan saudara kita yang susah belajar agama dan menuntut apa yang kita Allah telah bagikan, sama ada rezeki kita, zakat, apa fidyah, kita boleh terima belaka kerana mereka ni masuk dalam asnaf lah yang layak menerima. Jadi itu saja yang saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi keberkatan kehidupan tuan-tuan dan rezeki tuan-tuan, dan Allah telah beri penggantian yang lebih baik, diangkat kita darjat di akhirat sana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Walhamdulillahirabbil alamin.